Orang minta kita tak nak bagi sebab kita sayang, dia akan melahirkan manusia yang kedekut. Dan dia berlawanan dengan sikap orang mukmin berjaya tu. Ialah Quran sebut apa? Mereka memberi apa yang paling mereka sayang. Ustaz cakap pasal kumpul barangan beg ni, betul ke barang-barang baju-baju pakaian kita yang kita kumpul dan tak pakai untuk beberapa hari, beberapa tahun akan ditanya, akan dibakar? Benda kita beli, kita tak guna, dia akan ditanya. Setiap benda tu kan akan dipertanggungjawabkan balik kan. Macam masa kita lah, masa diberi, kesihatan diberi, benda sama juga, benda yang in kind. Sama juga benda material pun. Sebab tu kita kata, lagi mana yang kita boleh lepaskan. Ada banyak benda yang sebenarnya tak penting pun dalam hidup kita, tapi kita simpan. Contoh bila kita nak mengamah rumah, kita mengamah rumah, kita akan hasilkan, nak buang, nak simpan. Betul. Nak simpan tu nak simpan lah. Nak buang tu pun kita hasil lagi. Nak buang, simpan dulu separuh yang nak buang, sebab kita rasa kita akan guna, kita akan rasa belum ni boleh dibaiki. Benda macam tu kan. Konsep itulah dalam agama sebenarnya. Kita buang benda-benda yang tak ada kena-mengena dan tak ada kepentingan kepada akhirat kita tu, kita buang awal. Supaya tak menjadi beban tanggungjawab pada kita selepas kita mati. Sebab kita mati satu hal, sebelum kita mati pun benda tu akan jadi beban kepada kita, sebab kita kena store dia, benda tu akan jadi isu dalam rumah. Betul. Dan kita akan jadi manusia yang kedekut. Betul tak? Perasan tak? Kalau kita suka kumpul barang dan benda tu kita sayang, orang minta kita tak nak bagi sebab kita sayang, dia akan melahirkan manusia yang kedekut. Dan dia berlawanan dengan sikap orang mukmin berjaya tu. Ialah Quran sebut apa? Mereka memberi apa yang paling mereka sayang. Beri apa yang mereka paling sayang? Ya. Dalam Quran sebut, kamu tak akan mencapai satu hakikat kebaikan sehingga kamu belanjakan perkara yang kamu suka dan sayang. Okay, kalau kita suka duit lah sekarang ni, in general duit ni is the currency, senang kita nak buat kerja, kita suka duit. So bagi duit. dengan baik bagilah duit. Bagi duit, bagi yang paling kita suka. Duit ada banyak colour. Yang paling kita suka mana? Yang warna biru? Tak. Kita suka warna purple. Ya, bagi purple. Tapi sekarang dah tak nampak duit dah. Dia cuma dalam account je sekarang ni. Yes, bagi nombor yang paling banyak. Saya selalu tanya orang, saya kata, pernah sedekah 1,000 tak? Oh, banyaknya ustaz. Memang lah, sebab kau tak pernah sedekah 1,000. Orang-orang kaya ni kadang-kadang dia sedekah beribu-ribu. Dia tak rasa 1,000 tu 1,000, dia rasa RM1. Kenapa? Kerana sedekah ni berdasarkan latihan. Betul tak? Sama juga orang lahir daripada perut mak dia, tak ada yang terus kedekut. Kedekut ni adalah pengamalan kita sehari-hari sehingga kita tua. Sama dengan pemurah. Orang tu tak lahir pemurah. Dia dilatih menjadi pemurah.